Next, Kuntum. Oh, Kuntum. Macam dia pula yang puasa. Aku pelik lah. Kerja dia tidur, makan je. Kau turun sekejap. Mami panggil nama sekali terus datang, okey? Panggil Mami cek berat sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, betul-betul kamu slimkan diri, dek. Risau baju dah sendat ke hari tu? Jangan kacau. Okey dah. Apa? Nak kahwin? Kamu sehat ke? Adik nak kahwin dengan siapa? Kita ada 3 pilihan jantan. Tua, badang dan damai. Mana satu kamu nak? Nak kahwin kena dalam keadaan bersih, nak taker jantan. Ada apa-apa tak yang adik nak mengadu dengan Mami? Mami tahu Anggun suka bully kamu. Nanti Mami pesan kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pandai. Ambon, sini. Ambon, sini. Kamu sehat ke tidak? Okey. Cahaya si cantik Mami. Pandai. Kaki semua okey ke? Okey dah. Go. Anggun sini, Gun. Sini sekejap, dek. Woi. Mami cakap kena kurangkan makan, Anggun. Bukan makin bertambah-tambah tau. Kamu punya baju raya dah sendat dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekejap, bagi Mami lap mata dulu. Jangan nak selalu cari masalah dengan si manis, faham? Mana indah kita. Macam mana progress? Semua okey? Tengok telinga. Okey dah, go. Bulan ni banyak yang dah slimkan diri. Kecuali Anggun sahaja yang badan naik. Masing-masing takut baju sendat. Tapi bulan depan, lepas raya, Mami nak semua badan naik balik. Naik yang normal. Tak nak yang terlampau naik sangat. Okay? Thank you bagi kerjasama untuk hari ni. Alhamdulillah. Jumpa lagi.